Hadirin mukminin sekalian, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih ta'ala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diriwayatkan daripada Tuhannya tabaraka wa taala. Hadis yang seperti ini dinamakan dengan hadis qudsi, hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Orang tu bagi tarikh ni, orang tu bagi tarikh ni, semua ni kita tak sebelah dulu, senang bagi ambil tarikh kita. Apa dia? Apa saja hadis yang Nabi sandak kepada Allah Ta'ala sedangkan dia bukan Quran, hadis qudsi. Karena Nabi kata fima yarwi an rabbih, apa yang Nabi riwayatkan daripada Tuhannya. Atau Nabi kata qala rabbukum, Tuhan kamu berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, sedangkan Quran tak ada benda tu. Inni haramtu ala nafsi adh-dhulm wa ja'altuhu bainakum muharrama. Umpamanya, aku haramkan kepada diriku ini kezaliman dan aku haramkan kezaliman itu di kalangan kamu. Nabi kata, Tuhan kata, kita tengok dalam Quran tak ada. Rupanya hadis ni dia sandak kepada Allah Ta'ala. Ada tak hadis qudsi yang tak sahih ataupun palsu? Ada. Sebab orang dakwa kata Nabi kata, Nabi tak kata. Kerana hadis ni sama saja mana-mana saja, dia kena ikut proses ilmu hadis. Kerana orang kadang-kadang bila hadis ini seperti mana yang saya sebut pada tuan-tuan kuliah-kuliah yang awal, untuk boleh dengar kuliah yang awal, hadis ni apabila Quran, alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara, orang tak boleh nak reka-reka Quran. Tapi bila mai tang hadis, pasal Quran dah tetap dah, semua orang pakai hafal, tapi mai tang hadis dia banyak. Ada orang amanah, tapi ada orang tak amanah, dia jahat. Bila dia bertengkar orang, tak boleh nak pergi dah. Qala Rasulullah, dia kata Rasulullah, dia sandak pergi ke Nabi. Jadilah hadis palsu. Maka itulah peranan ulama hadis, menafih antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih.